merupakan hari kedua kejohanan olahraga tahunan Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Ahmad dan merupakan hari raktai untuk esok hari. Esok adalah kemuncak untuk KOT tahun ini. Jom tengok mereka. Baik, hari ini bersama dengan saya pasukan Pancaragam yang mana nanti esok hari keseluruhan acara ni banyaknya dihandle oleh Pancaragam sebab muziknya semua main daripada pasukan Pancaragam sekolah kita. So macam mana agaknya Pancaragam esok dah bersedia tak? Kami dah bersedia lama dah. So esok boleh buat yang terbaik? InsyaAllah boleh. Ya, kita tengok